warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berada di Pusat Khidmat Dun Melor menghantar surat jemputan debat ataupun diskusi berkenaan dengan ucapan beliau di sidang DUN dan juga ucapan beliau selepas disiasat oleh pihak polis. Jadi beliau menyalahkan orang lain. Jadi saya berpandangan dia tidak perlu salahkan orang lain, kita ke medan debat. Kami juga nak mencadangkan supaya Profesor Dr. Taufik menjadi moderator kita dan kepada Pemuda PAS boleh susun debat ini kerana pihak kami telah pun mencabar Ketua Pemuda PAS tapi surat kami tidak dibalas, dan saya juga sekiranya Pemuda PAS tidak mampu untuk menyediakan platform ini, pihak kami bersedia untuk menyediakan semua fasiliti, ruang dan juga bentuk kewangan. Jadi saya berharap pihak YB Wan Rahimi dapat memenuhi jemputan debat ataupun diskusi ini untuk anak Kelantan. Jadi hamba tengok beliau menunggang anak Kelantan seolah-olah anak muda Kelantan ni hanyalah nak rakyat semata-mata, dan saya rasa itu satu perkara yang salah. Bukan itu caranya untuk kita jaga anak muda Kelantan. Jadi surat ini saya sendiri hantar menandakan saya serius untuk bersama beliau satu forum, satu debat sinergi. Inilah seperti mana kata almarhum Tun Aziz, Kelantan adalah universiti politik terbuka. Jadi kepada penyokong PAS yang takut ruang berdebat ini, anda jangan takut kerana inilah politik yang telah pun dibawa oleh almarhum Tun Aziz. So, saya akan menghantar surat ini kepada pejabat Musaimat Dun Melor. Jom kita hantar. Assalamualaikum. Nak hantar surat pada YB. Surat Daripada Pemuda Amanah. Pemuda Amanah. Pemuda Amanah. Ambo Ketua Pemuda Amanah Jeming. Jadi nak hantar surat jemputan forum ataupun debat lah isu anak muda.